Review kereta dia pun tak bayar lagi. Duit raya pun tak dapat lagi, dia nak dapat duit. Jangan lupa tak pakai. Kenapa dia tak bergerak videographer? Itulah tu. Dia duduk situ je. Memang potong gaji lah. Saya Syed. Jangan kacau rancangan saya boleh tak? Alright guys, kembali lagi dalam review rancangan kita. Hari ni kita nak review kereta apa? Hari ni kita nak review kereta belakang kita ni. Mesti korang tahu owner dia siapa, mesti kereta ni dah famous lah kan. Tembak-tembak api, jom kita panggil owner dia. Owner. Tu owner kita. So, this is the owner of this car. Introduce yourself to the audience here. Hello geng, saya Shan. Macam korang tahu, ni kereta Iswara aku lah. Apa lagi yang nak introduce? Sebelum ni, kereta ni kepunyaan family aku lah. Which is sekarang dah almost 24 tahun lah diorang pakai. Banyak kisah tentang cerita ni. So macam biasa, family saya kalau ikutkan dia tak bagi saya jual kereta ni. And masa saya tengah belajar college, family saya dah bagi kereta ni dekat saya lah. And saya jaga dia dah dekat 12 ke 13 tahun. So perjalanan kereta ni memang agak lama lah untuk aku nak buat kereta ni. So sebenarnya kereta ni kereta parents. Kereta parents. Lepas tu jadi kat awak. Yes, jadi dekat saya. Inilah jadinya, jangan bawah sangat kot. Inilah jadinya kalau kereta parents pas kat anak. Betul? Hancur. Cuba cerita sikit kosmetik apa yang awak dah buat kat kereta ni. Okey, kalau ikutkan aku tak boleh bodoh dengan kamera ni. Okay, kalau ikutkan kereta ni saya dah buat almost 2 to 3 setup lah. So this is the last setup. Apa yang aku buat, Setup ke berapa ni? Ini setup ketiga. Setup ketiga. So first setup aku main standard dulu, which is my standard body kit. Okay. And then next aku go for Evo 10. Evo 10. Bumper Evo 10. Okay. Nanti gambar. Nanti kita tak gambar. Boleh check lah nanti gambar dia. And the next one aku go dengan Evo 8 dekat sini. Evo 8 guys. So ni bumper dia lah? Yes, ini betul bumper dia. Bumper kalau dia. ikutkan ramai tak tahu ni bumper Evo 8. Bila cakap saja okey baru dia tahu. Macam mana dia boleh fit ke dalam ni? Dia bumper dia PMP saja. Kalau ikutkan untuk Saga sama macam Vira lah. Dia ada banyak sangat body kit untuk di PMP saja. Oh PMP PMP saja. Dia kalau ikutkan ramai sangat tanya dekat saya, Shan, mana nak cari body kit ni? Mana nak cari body kit ni? Kalau ikutkan ada je dekat dalam brochure katalog dekat kedai body kit. Kepada geng-geng Saga Iswara mencari kalau nak buat konsep yang sama, PM dia. Boleh PM saya. Okey. So apa lagi yang dia buat? Saya boleh nampak. Ini fake. Ni fake ah, ni fake. Ni fake. Just ni tampal saja. Ramai orang fikir saya tukar hood, tapi kalau ikutkan bukan. Ini just tampal saja. Fender roll. Yes, betul. Fender kita dah roll lah ikut spek tayar dengan rim lah. Tayar dengan rim. Okey, apa spek tayar dengan rim? Okey, spek tayar dengan rim kalau ikutkan depan 205 40 17. Belakang dia special sikit. Dia 205 45. So jantam Cina lah. Yes, betul. Kenapa? Sebab depan untuk Iswara rim 17 dia agak payah sikit nak masuk sebab fender dia kena roll lagi. So kalau roll kemungkinan dia apa yang format cakap dia akan nampak terlampau kembung. Faham? So ni dapat macam cun-cun. Yes, betul. Lah. Ini dah roll yang cun-cun punya. Pakai rim apa? Okey, rim kita pakai saya order dekat GTK Rawang. Ini rim work emotion CP2. Spek 9JJ ET20. 9JJ ET20. 9JJ ET20. Yang ni korang boleh makan atas dia. Sebab apa? Dia ada table. Table dia berpusing-pusing lah. Siapa mencari ni, aku sebenarnya minat juga tapi mencari BBS RS juga di hati. Sorry Sonic, BBS di hati. Dia tambah-tambah sikit chrome kat sini kan. Dalam pun jari kita masuk dalam, kita tengok luar tu. Kalau ikutkan kereta ni aku kacuk-kacuk pakai barang Mitsubishi. Oh, kacuk-kacuk. Macam depan tadi Mitsubishi Evo 8. Tepi ni pula Mitsubishi VR4. VR4? VR4. Side skirt? Yes, betul. Side skirt Mitsubishi VR4. Oh lama. Kalau ikutkan tepi ni dia macam ada panel lagi lah. Tapi kau tak lah. Itu saya tak pakai lah.
Saya just pakai dia punya skirting bawah saja. Sebab kenapa aku pakai ni? Sebab aku nak bagi dia nampak macam dia sambungan arch shape dekat depan ni dengan dekat belakang sana macam korang nampak. Bagi nampak sebati lah. Yes, betul. And belakang ni pula bumper aku pakai bumper Vortex Evo 8. Pun sama Evo 8. Yes, betul, Evo 8 juga. Tapi apa yang menarik geng sebenarnya, bukan setakat bumper. Ni table makan. Aha. Table makan bukan satu geng. Bukan satu table makan geng. 2 table makan. Atas ni letak makanan, ni letak air, ni letak makanan. Makan sini lah. Nak sidai pakaian pun boleh, tak ada masalah. Ni sebenarnya dia cakap tu sebab mak dia pernah sidai pakaian kat sini atau apa lah kan. Ini spoiler pula, aku ni, saya ni lah, kalau ikutkan saya lebih suka kepada style-style Jepun yang tahun 90-an sikit. Kalau boleh nak panjang. Yes, betul, kalau boleh nak panjang lagi lah. Kalau boleh jadi roket. Tapi ini yang aku dapat, which is spoiler VIP punya. VIP VIP Untuk ni. Saga? Ni kita panggil spoiler VIP. Tapi yang nak bagi dia sebati dengan tepi ni pula saya beli yang Saga LMST punya. So aku terpaksa beli yang full set Saga LMST punya. Untuk dapatkan tepi ni saja sebab tepi ni tak jual. Yes, betul. Yang ni pun dapat. Okey, yang ni pun sama juga. Barang-barang body kit ni semua ni saya beli daripada kedai body kit lah, kedai body kit biasa. Just masuk dalam kedai body kit dia, buka katalog cari je. Kacuk-kacuk lah. Kacuk-kacuk, masuk-masuk je lah. Oh lama, geng. Kau tengok besar mana geng. Ni tangan aku lah. Style Jepun juga, style Jepun yang lama ni. Tangan ni. Geng. Dia pakai lampu albino, betul tak? Betul, ni lampu albino. Lepas tu lampu dia pusing-pusing tu. Okay, kalau ikutkan lampu ni aku beli dekat Shopee lah. Sebab Bob dia time saya rasa lampu ni dah dekat 4 tahun. Saya tak dapat cari dekat kedai orang jual lampu albino. So the option I go is at Shopee lah. Tapi no issue, barang-barang suara nak beli kat Shopee pun tak ada masalah. Kita boleh pakai lagi. And lampu dia bab kelip pula. Dia kelip ni special sikit. Dia yang pusing-pusing tu. Dia orang fikir ni lampu kereta, tapi kalau ikutkan, sekejap saya tunjuk sekejap. Nampak. So cameraman kena dekat sikit cameraman. Baru nampak dia berpusing-pusing. Nampak tak dia pusing-pusing? Nampak kan? Dia gerak-gerak kan? Kalau ikutkan, ramai fikir ni mentol kereta. Tapi kalau ikutkan tak. Ini sebenarnya mentol lampu motor punya. Lampu motor? Yes, betul. Nampak budak kereta kreatif. Modal RM5 je. 1 bat RM5 je. Boleh send link tak? Boleh, nanti aku share link. Menyinari hatimu. Geng, bukan setakat 1, 2, 3, 4, 5 atas tu. Kalau orang langgar kat belakang tak tahu cakap apa lah. Siapa cakap tak nampak lampu brek tu, saya pun tak tahulah. Memang buta agaknya. Exhaust pula. Okey. Cerita sikit pasal exhaust ni. Okey, pasal exhaust ni pula kita full set daripada depan. Depan saya dah tukar excitator. Kalau ikut asal Iswara yang manual ni 1.3 dia pakai excitator 4.1 lah. 4.1. Tapi disebabkan jiwa muda kan, kita nak rasa kelajuan top speed dengan pickup. So kita tukarlah kepada 4.1. Depan kita pakai 4.1. Tengah dulu aku pakai Akrapovic 2 inci. Tapi sekarang sebab nak pergi event, saya terpaksa lah buat straight pipe. And belakang ni pula blast pipe. Alasan dia terpaksa? Yes, betul, terpaksa. Terpaksa. Dia macam alang-alang. Alang-alang masuk event, pasang. Sebab kita nak bagi orang tengok kereta kita kan. So okay, lagi bising tu lagilah macam untung orang pandang. Yes, betul. Tak adalah untung mana pun, at least ada lah orang nampak. Okey, blast pipe ni dengan cerita sikit. Okey. Blast pipe ni pula daripada brand Body Club. Macam brand yang famous untuk blast pipe Yes, betul. Inlet saya pakai untuk suara je untuk standard. Orangnya kencam lah. Inlet 2.5 inch. Outlet pula 4.5 inch. 4.5 inch. 2.5 geng. Dia fikir kereta dia apa? 1.5 je. Dia punya acah-acah kereta tebur. Dia punya inlet tu macam acah-acah kereta tebur. Apalah. Okey, tapi jangan salah sangka. Besar-besar pun apinya besar. Kalau kau tak tengok, klik kat sini link untuk tengok video dekat Red Revolt. Tengoklah video dia. Sebab tu kalau korang nampak, kalau ikutkan color ni di silver chrome. Tapi dia dah warna emas. Dah panas. Ada punca dia kenapa dia jadi warna emas. Sebab api je kerja. Sebab api dia membara sikit lah. Sound system kita main rojak.
sound system kita rojak, which is segan lah nak tunjuk. Segan tunjuk lah. Tak apa, cerita lah. Sebab sistem ni saya main rojak time saya study dulu. So saya pakai Pioneer. Saya tunjuk dia. Pioneer dengan Sony lah. Kacau-kacau lah rojak-rojak. And depan pula saya pakai American Sound. Betul kacau ada. Betul-betul kita rojak-rojak ah. Janji sedap lah dengar. And belakang kita pakai woofer 10 inci je. Itu je. Okey, mari kita masuk sikit tengok dalam ni. Dalam ni pula dia dah buat seat. Seat apa? Seat Recaro kan? Seat Recaro Alcantara. Mana dapat seat ni? Ke mana Seat dapat? ni kalau ikutkan saya beli dekat C-Match Kajang. Kajang situ yang paling murah lah yang saya boleh dapat. Sama lah aku punya tu center box. Sama dengan aku, tapi aku dia pecah. Ganas sangat. Alamak. Okey, steering ni kita pakai, alamak saya pun tak ingat lah sebab steering ni pun dah lama. Dah lama lah. Dekat 4 tahun juga lah. Di suatu tempat lah. Dia suatu tempat lah. Kenapa dalam dia warna ungu? Okey. Kali ni pula special sikit. Kalau ikutkan time awal-awal saya main kereta dulu. Kalau ikutkan saya suka warna purple lah dulu. Dululah. Sekarang nak buat balik rasa macam malas lah. Malas sikit sebab ni saya buat sendiri, bukan yang hantar kedai. Ni saya buat sendiri. Kenapa tunjuk saya cameraman? Nak saya buat ke? So bab color ni pula saya pilih warna ungu ni, saya pilih lavender purple lah. Lavender purple. Untuk spray ni pula saya spray 3 layer, which is clear coat dulu, putih, baru purple and baru clear coat balik. So setiap 4 tahun ke 5 tahun sekali saya akan cat balik lah, buat balik. Bab tu saya rajin sikit lah. Lepas ni buat colour pink lah. Alamak. Yang paling ramai nak tengok sebenarnya bukan dalam situ. Yang ramai nak tengok dalam ni kan. Mungkin kau nampak sikit tapi ni kita dah tunjuk sepenuhnya reviewnya. Minta tolong seorang buka lampu. Kenapa tak boleh buka ni? Okay. Dia dah buat engine bay dia. So kita tak owner tolong explain apa yang dia dah buat dengan engine bay dia sebenarnya. Engine bay ni apa yang saya memang nak buat daripada dulu. Yang first which is nak spray engine lah. So at least lepas berapa tahun, lepas 10 tahun saya pakai kereta ni, tercapai jugalah nak spray engine bay. Engine standard tak apa. Janji cantik mata memandang. Apa kod color kalau boleh share? Okay, kau boleh tengok sini kan. Okay, macam kau nampak kat sini color code yang saya ambil apple green daripada Aika. And dia ada special effect sikit. Macam korang nampak dekat sini, kalau kena cahaya matahari ataupun lampu lah, daripada hijau dia akan automatik tukar jadi warna kuning. And kalau bawa pantulan mata cahaya matahari, boleh nampak color metallic dia lah. Dia akan glow sikit. Dia jadi macam gold sikit. Yes, betul. So engine wise, performance spec kereta ni kalau ikutkan standard lah. Masih standard lah. Internal pun standard lah. Yes, betul. Bukan nak tipu memang standard. Carburetor pun tak ada upsize. Carburetor pun tak upsize. Kita main standard saja. Main standard saja. Dia suka main apa luaran saja. Mungkin in future mungkin akan ada plan lah. Kita tengok dulu macam mana. Dia pun dah buat tak, wire tak semua, aircon apa? Aircon tak. Aircon semua dah sorok and air wiper dah sorok. Air wiper dia ke mana? Ke sini. Okey, betul. Air wiper dia ke custom Yes, betul, custom. Kita pakai yang kancil punya. Kancil punya kan? Yes, betul. Kita potong yang kancil punya, kita pasang kacik lah. And korang nampak dekat sini wire aircon pun dah sorok. Semua kita dah tarik ke bawah masuk dalam. And wiring macam korang nampak ada box fuse untuk suara dekat situ pun kita semua dah sorok lah. Memang dah tak ada dekat situ. Horn pun kita dah cabut. Kita dah tak ada horn kat kereta ni. Kesian. Horn kita pakai exhaust je lah. Itu je lah yang mampu. Tapi yang penting apa geng? Yang penting bateri Astra. Yes, betul. Yang penting bateri Astra. Kalau korang nak bateri Astra, description kat bawah, pergi beli. So aku rasa itu saja. Dia tak banyak buat performance, dia banyak buat kosmetik. Okay, kalau korang nak buat same type of spray engine bay, boleh pergi dekat? Boleh contact Dan Foreman ataupun contact saya. Saya akan go through, lepas tu saya akan bagi korang nombor contact Dan Foreman lah. Ataupun boleh ke kita letak dekat description bawah? Boleh. Kita boleh letak. So kalau korang nak mencari yang trusted, straight daripada abang idola kita ni, description kat bawah, pergi contact and book your appointment untuk buat color engine bay mana korang nak. Buat candy red lah, lawa sikit. Kalau buat ni macam matching kan dia. So I think itu saja untuk kita review video kali ni. Jangan lupa subscribe, comment, like and share video-video kita. Thank you. And satu lagi, kalau korang rasa ada apa-apa lagi aku nak buat, korang tolong komen lah. Aku pun dah tak ada idea nak buat apa ni. Tolong komen. Bagi sikit idea kat badan ni nak buat apa kereta dia. Apa kita cukup, korang komen.
Jangan lupa follow, support dia juga. Okay. Dia kat situ dia banyak tunjuk konten-konten dia. Alright geng, jangan lupa like, share, follow untuk tengok video seterusnya. Ciao. Yeah.